Ada satu kisah ni, kawan Amir, nama dia Abu, nak pinjam duit. Janji lepas gaji Abu bayar. Tapi masalahnya Abu diberhentikan kerja tak lama lepas tu. Maka tak dapatlah Abu bayar balik duit yang Abu pinjam daripada Amir. Sudahlah begitu, barang-barang yang Abu beli, Abu minta Amir yang tolong bayarkan. Dahlah Amir ni duit pun cukup-cukup je, kena pula bayar barang-barang yang Abu beli. Habis macam tu je duit Amir. Sebenarnya apa yang berlaku pada Amir ini pernah berlaku kepada negara Hungary. Malah Hungary telah memegang rekod kadar inflasi yang terburuk pernah berlaku dalam sejarah. Kisahnya macam ni. Ketika Jerman terlibat dalam peperangan, sebagai negara sekutu, Hungary telah memberikan pinjaman kepada negara Jerman. Malangnya, kekalahan Jerman menyebabkan hutang tersebut tidak dapat dibayar kembali kepada Hungary. Sudahlah begitu, Hungary juga dipaksa untuk membayar kos baik pulih kepada Soviet. Perosakan infrastruktur yang teruk menyebabkan bekalan bahan yang diperlukan meningkat dengan laju. Pada waktu yang sama, negara Hungary yang kekurangan dana telah mencetak wang dengan agresif tanpa memikirkan kesannya kepada ekonomi negara. Hasilnya, harga barang meningkat dengan sangat laju. Akhirnya, kerajaan Hungary telah mengambil langkah untuk menstabilkan mata wang dengan merombak sistem percakaian, bawa pulang simpanan emas dari negara lain dan memperkenalkan mata wang yang baru yang nilainya disokong oleh emas. Kenapa emas? Sebab emas tidak boleh dicipta dan dihapuskan. Mata wang yang disandarkan pada emas tidak mudah dimanipulasi nilainya. Jadi, jom kita mula menabung emas sikit-sikit sampai jadi bukit. Jadi, bagi anda yang nak mulakan tabungan emas serendah RM100 bersama Public Gold, anda bolehlah isi beg biru saya ataupun rujuk pin video saya. Saya akan guide anda sebaiknya.